Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke YouTube channel Saiful Islam Vlog. Okey, baik, pada hari ni aku akan pergi berkemping lah. So, sekarang jam lebih kurang dalam pukul 3 petang. Kita akan menghadapi perjalanan lebih kurang dalam 2 jam untuk sampai ke mana. Okey, hari ni plannya adalah untuk ke Kuala Kubu Baru. Kita nak pergi try berkemping dan juga memancing. So, jom kita gerak dulu. Sekarang jalan berkeadaan sedikit jam dekat MRT menuju Jalan Ipoh ni. So, kita kena bertabah sedikit sebab perjalanan kita ini akan mengambil masa lebih kurang 1 jam 22 minit lagi dari sini. Bayangkan daripada rumah aku tadi sepatutnya 2 jam, kat sini baru 1 jam 22 minit, maksudnya baru lebih kurang 20 minit perjalanan. Tak apalah, so kita pelan-pelan lah. Okay, jom. Subhanallah, aku sekarang dah sampai dah. Lebih kurang lagi 6 minit nak sampai. Oh, tengok sungai dia. Okay, mungkin tak nampak sangat, tapi Masya Allah, Subhanallah, lawa gila. Okay, ini first time aku sampai kat belah area sini. Memang selalu lalu tapi tak pernah masuk belah dalam ni. Tapi bila tengok sungai dia, Masya Allah, dengan tebing dia rapi, rata, orang kata apa, mudah lah kalau untuk pemancing kan. Dengan air dia jernih, Allahu Akbar. Benda ni sangat jarang lah untuk nampak kat Ulu Langat. Tapi dekat KKB ni, tengok dia punya air dia, Allahu Akbar. Aku dah tak sabar dah nak pergi mancing. Tengok depan ni. Nampak tak? Uish. Allahu Akbar. Memang heaven lah. Lama dah kita plan nak datang KKB ni untuk mancing kat sini, tapi tak ada masa. Sebab dia seolah-olah jarak dia tu macam aku balik kampung je. Macam kita balik Sungai Besar 2 jam tau. Jadi itulah sebab kita susah nak sampai kat sini. Tapi aku tak tahulah, cuti kali ni random je. Book campsite pun semalam. Itulah kita nak tengok macam mana keadaan campsite kita. Harap-harapnya cuaca membantu, tapak campsite pun membantu, dan kita boleh enjoy lah. Okay, hari ni aku tak seorang, ada lagi kawan yang akan temankan. Kita berdua je lah hari ni. Sebab last minute plan kan, kita tak sempat nak ajak sesiapa lagi. Okay, apapun enjoy dulu. InsyaAllah nanti kita boleh share-share video. Okay. Okay, ni jalan masuk ke tapak campsite kita. Belah mana ni lah? Aku tak tahu jap. Oh, mungkin belah sini kot. Okay, tak belakang. Sini je lah ada. Bismillah. Weh. Bismillah, tawakal tu Allah. Bismillah, tawakal. Bismillah, tawakal. Sekarang ni aku dah sampai dekat campsite kita orang. Petang ni campsite ni kosong. Yang mana aku seorang je sekarang ni. Lepas aku jumpa owner campsite tadi, dia tunjuk macam mana nak parkir, okay, apa semua. Sekarang ni kawasan ni kosong. Aku je ada. Tapi sungai dia, ya Allah Akbar, memang cantik gila. Sekarang ni aku nak pergi dekat pagar depan, nak ambil gambar, hantar dekat member aku Kimi, supaya dia boleh tahu kat mana nak masuk nanti. Disebabkan sekarang ni musim panas dan daun pun banyak berguguran kat sini. Kita tengok daun ketapang ni banyak berguguran. Ini adalah jalan masuk ke campsite. Yang mana dekat bawah ni pun campsite ni. Ini tapak-tapak dia. Tapi yang depan sana tu, dia tapak yang hot lah. Kat situ dah ada orang ambil esok. Jadi owner campsite bagi aku dekat tepi ni
Nanti aku boleh pergi belah sana lah untuk mancing. Tapi member aku ni asalnya sampai lambat sikit. Aku kena prepare kemah dulu petang ni. Tapi nak kejar waktu juga sebab aku nak solat dulu dan nak mandi dan nak masak. Petang ni aku rasa macam useless pula. Kau tahu sebab apa? Sebabnya aku terbawa dom. Aku tak bawa kemah. Tahulah dom ni kan, tempat sempit je. Sebenarnya tempat ni untuk kemah. Jadi bila kita bawa dom ni require tempat yang lapang, yang tak ada obstacle. Nak pasang dia tu agak renyah jugalah. Tapi disebabkan aku tadi tak check dulu kemah tu, aku main angkat je. Sebab kemah dengan dom ni duduk dekat-dekat. Bila sampai tadi aku tengok, kenapa macam tak banyak pole dia. Rupanya dah terbawa dom. Jadi dah lah kita je dekat sini. Allah, aku rasa penat sangat. Okay, nampak tu kereta aku atas tu. Kita kat bawah ni. Sekarang jam 6.45. Dah terlewat, aku nak siap-siap kejap lagi tandas. Okay, jom. Allahu Akbar. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 7.30 petang. Set up dom ni. Sekarang nak pasang lampu. Dan masih menunggu seorang lagi kawan untuk sampai. Okay, sekarang aku nak pasang lampu. Suasana di campsite pada waktu maghrib, baru lepas azan. Boleh tengok sini, kesilapan kita salah membawa kemah. Hanya ada dom saja. Bayangkan sana tak ada orang. Ini dom yang aku set up. Nasib baiklah ada dinding juga. Sekarang ni menanti kehadiran kawan seorang lagi lah, insyaAllah. Mudah-mudahan tak ada apa kat sini. Kita nak masak kejap lagi, nak makan. Okay, sekarang aku ada penyelamat. Okay, tengok penyelamat. Ada kawan datang. Okay, macam seorang-seorang kat sini boleh. Gila tu. Okay, sekarang jam menunjukkan lebih kurang pukul 8.45 malam. Alhamdulillah ada sahabat kita yang join kita malam ni. Sekarang ni kita nak masak lah. Okay, jom kita tengok apa kita nak masak ni. Okay, DJI ni Ustaz Kimi dari Subang, bawa balik Sabah. Okay, jom kita nak masak. Okay, malam ni nasi dah siap dah. Tengok nasi. Ui, alhamdulillah. Kejadiannya. Okay, sekarang kita nak panaskan masak daging dulu. Daging kita buat tom yum je lah. Sayur pakai cendawan cukup lah. Padan lah 2 orang je. Tak ada fancy-fancy sangat. Malam ni kami berdua sahaja dekat dalam hutan ni. Alhamdulillah pagi ni sedikit hujan sikit pada awal pagi. Tapi nasib baiklah tak terlalu lebat. Ada macam renyai-renyai je. Disebabkan kita orang pakai dom tu, jadi risau juga kalau kata kuat sangat air tu. Okay, jom. Pagi ni aku nak bawa korang pergi jalan-jalan dekat sekitar campsite ni. Okay, sekarang ni kalau kita boleh tengok, ini tapak campsite. Okay, kita dapat tapak yang sini. Satu lagi tapak dekat atas tu antara yang hotspot lah. Jom kita pergi tengok. Kat sini dah ada orang book untuk pagi ni. Jadi kat sana tak boleh masuk lah. Ni dia tapak dia. Betul-betul tepi sungai tu. Nampak sungai dia. Oi, Masya Allah, cantik.
Mana ikan tak ada ni. Weh. Bila dia buat umpan ni. Ikan tengah yang cukup mau tu. Apa? Tin. Tin versi Malaysia. Oh, kopi. Kopi girl. Kat sini tepi ni boleh mandi. Tapi bahagian sana tu itu memang dalam betul lah. Jadi kereta kita park dekat atas. Goreng kita buat jadi kuah kan. Saya goreng buat jadi kuah.